Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Malaysia 16 September 2025. Hari ini kita cuba buat 16 km sempena Hari Malaysia. Kita try dapat ke tak, belakang cerita. Yang penting kita usaha. Tak mampu, kita berhenti setakat yang boleh. Yang penting kita buat. Okay, jom. Satu kilometer. 2 kilometer. 3 km. 4 km. 'Alhamdulillah dah 5 km. Tinggal lagi 11 km. Enam kilometer. Tinggal lagi 10.9 km. Kita cuba 7 km. 8 km. 9 km. Okay, InsyaAllah kita teruskan. Kita cuba capai 16.9 sempena Hari Malaysia. 10 km. Okay, sekarang berada di km yang ke-10. Okay, jom. 12 km. 19.23 km. 14 km. 15 km. 16 km. Tinggal lagi 900 meter. Okay, InsyaAllah kita boleh buat. Okay, teruskan. Yang penting jaga pernafasan. Kalau tak larat tu, bolehlah berjalan. Yang penting kita cuba capai target kita, InsyaAllah. Jom habiskan 900 meter. Okay. Kita berjaya habiskan 16.9 km. Okay, bersamaan dengan 16 September. Alhamdulillah kita selesai lari sejauh 16.9 km sempena dengan 16 September 2025. Tak apa, ni cara kita meraihkannya. Kalau korang macam mana yang belum diadah lagi, tak ada masa nanti, bolehlah lari sikit-sikit kan. Yang penting kita keluarkan peluh. Alhamdulillah. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.